Tuan puan jangan fikir, oi mampu ke aku mau ada emas banyak-banyak tu macam dalam gambar tu, dalam live. Tuan puan, kita fokus macam ni saja. Tiap bulan, konsisten menabung 10% daripada gaji tukarkan kepada emas. Itu saja. Tuan puan tak payah fikirlah pasal berapa gram sebulan. 10% daripada gaji tukarkan kepada emas. Itu stage pertama. Stage kedua, tuan puan kena start rasa uncomfortable, tak selesa. Kalau asyik menabung 100, tak patutnya tak selesa tu. Sebab tuan-tuan buat kira-kira, saya bagi tahu satu orang anak muda ni, dia mau simpan 100 gram untuk beli rumah. Saya bilang kalau ada kemampuan untuk beli 300 sebulan, 300 ringgit tu anggaran sekitar 0.5 gram. Dia cuba bahagi dengan 100, bahagi dengan 12, berapa keluar? 16. Tahu ke 16 tu apa? Tak tahu. 16 tu maksudnya 16 tahun perlukan masa untuk memiliki 100 gram emas kalau komitmen kita adalah 300 sebulan tabungan. Jadi kalau kita tahu akan ambil masa lama kalau kita menabung sikit, tuan-tuan kena start berfikir macam mana aku mau buat supaya aku boleh bagi shortcut sikit lah. Instead of 16 tahun, menabung banyak sikit. Cara menabung banyak sikit tuan-tuan adalah tambah income. Potong komitmen, tambah income. Tapi potong komitmen, setakat mana saja kita boleh potong komitmen? Paling teruk pun, takkan kita tak makan nasi. Minum air siap, puasa putih. Puasa Nabi Daud. Semata-mata mau ikat perut, beli emas. Berapa sangatlah kita boleh jimat. Jadi cara yang lebih bijak adalah tambah pendapatan.